cakap sebab macam in the very beginning of our discourse today, it seems that kita discuss pasal PKS, tapi seolah nak nampakkan bahawa PKS very pragmatic dan PAS pun is following PKS, tapi seolah by the end of this discourse seolah nampak macam model PKS tu macam sangat jauh untuk PAS emulate, sampai kan seolah kalau bagi contoh Malaysia, it's better to be PKR yang nampak dia punya nationalism tu lebih kurang sama macam PKS, dan seolah PAS dah macam seolah jadi macam back to macam Jim Abim punya dulu lah. So I think that's something that PAS need to resolve lah. Ustaz, bagi saya sikit sebelum Kak Muhammad Zaman menjawab apa ni soalan yang bertubi-tubi. Saya rasa macam kalau kita banding daripada ke forum hudud sini kita semua teman. Sana itu bayar. Saya terima macam PAS dan PKS, kita rasa dasarnya sama, terms of reference sama, benchmarknya sama, Islam tu sebagai panduan. Tapi bila masuk kepada itu, terutama isu moral policy ini, bagi saya melihat strategi politik. Strategi politik mungkin PKS menggunakan strategi tersebut dalam kerangka bagaimana masyarakat boleh terima PKS. Jadi dalam PAS juga kita tidak nafikan moral policy ataupun masalah peribadi, halal dan haram terhadap apa yang individu itu perlu buat, kita tak nafikan. Bercumbuan ke dengan konsep Elton John. Memang kalau ditanya dari sudut fiqh, ulama akan jawab haram. Okey, tapi dari sudut macam mana parti politik nak membawa isu itu, dan adakah isu itu objektif untuk kita tampilkan kepada rakyat atau tidak. Sebab saya rasa macam contohnya strategi dalam menangani isu Elton John, saya sendiri tak tahu Elton John nak datang. Tapi saya tahu bila benda PAS dah cerita tentang itu, baru saya tahu Elton John nak datang. Dan saya rasa kebanyakan orang pun tak tahu Elton John pasal dia nak pergi genting saja. Itu pendapat saya lah. Jadi bila benda itu telah dibawakan, bagi saya mungkin strategi itu ada terkhilaf di situ. Maksudnya objektif kita sebenarnya memang untuk menangani masalah sosial, tapi dari sudut politik dia menyebabkan satu kecaman publik yang akan backlash, menyebabkan PAS nampak tujuannya bukan untuk mentadbir negara tapi untuk mentadbir individu. Itu yang saya rasa mungkin. Tapi bagi saya PKS dan PAS asal sama. Bukan macam PKR mungkin nampak agenda nasional, tapi dia tidak ada terms of reference yang kuat. Bagi saya mungkin saya rasa di hujung isu yang nak dibincangkan macam mana mungkin PAS boleh meniru praktik pragmatisme PKS dalam membawa parti itu sebagai satu parti nasional yang akhirnya boleh capture state dan akhirnya membawa kebaikan kepada negara. Saya tambah sikit je. Saya rasa pragmatisme PKS sama dengan pragmatisme Islamic Youth Movement South Africa. Jadi kita mesti faham bahawa ini bukan pragmatisme politik yang kotor. Ini bukan smart politics, bukan kerana kita tutup agenda kita nak menang. Saya rasa ini wujud oleh kerana cara PKS dan Islamic Youth Movement ini mereka melihat state. Kerana saya rasa ini bezanya seperti yang kita bilang tadi. Malaysia tak pernah merasa ancaman hidup dalam satu dictatorship. Kita tak pernah rasa. Kita tak tahu bagaimana hidup di Filipina zaman Marcos atau Indonesia zaman Suharto atau South Africa zaman apartheid. Jadi mereka ni, saya rasa mereka serik. Mereka dah rasa macam mana susahnya hidup dalam konteks dictatorship itu, dan mereka juga sedar bahawa populasi Afrika Selatan dan Indonesia tak akan terima mana-mana parti yang akan menghala ke arah itu. Jadi di sana, di Indonesia, apabila orang sebut tentang bil anti pornografi itu, oleh kerana itu reaksinya luar biasa daripada Sumatera sampai ke Bali. Kerana orang takut, bukan isunya bukan pornografi, tapi keupayaan bil itu untuk masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih privat, hingga pakai make-up, lipstick, pakaian itu, semua itu akan terlibat. Jadi oleh kerana itu saya rasa PKS pun mereka bila nak menyokong bil itu pun mereka sedar ini bahaya. Kalau kita sokong dengan terbuka, kita akan memberikan gambaran bahawa kita menuju ke arah total state, totalitarian state. Ini yang saya masih belum pasti tentang PAS, itu bagaimana PAS melihat state itu. Saya banyak sangat soalan ni. Saya rangkumkan. Memang matlamat kita juga adalah nak kuasa estate. Sebab dengan bila kita menguasai estate, maka kita akan dapat memberikan kita serve public lebih baik daripada apa yang kerajaan ada.
corruption. Kan? Kelantan 21 tahun, satu kes pun tak ada yang difailkan terhadap kerajaan negeri Kelantan. Kita nak tunjukkan dengan adanya puasa, kita boleh berikan hidup yang lebih baik kepada masyarakat, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan sebagainya yang lebih baik. Sebab tu dalam PAS sebelum ini orang tidak nampak PAS ini sebagai sebuah parti yang boleh memerintah, sebab mereka hanya dilihat sebagai parti Pak Leban. Yang masuk tu ulama, ustaz, kan, balik Mesir, balik Azhar, balik Batatan. Sekarang ni dalam PAS, saya rasa yang menjadi penggerak utama dalam PAS, saya ingat 70% dah bukan daripada aliran agama. Mereka dah profesional, kan, academician, ekonomis dan sebagainya. Jadi kita pun matlamat sama. Matlamat kita state ialah satu ruang yang kita perlu kuasai, kerana bila kita berada, bila kita dah guna, kita dah dapat state ni, maka kita boleh memberikan ruang kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Sama macam PKS, kan? Maknanya memang matlamat kita nak merintah. Dalam jelas sebut, dalam perlembagaan sebut jelas, pasal ketiga menyebut PAS nak mendirikan sebuah kerajaan yang di dalamnya dilaksanakan nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islam? Transparency, integrity, itu semua nilai-nilai Islam. Jadi benda yang kita nak struggle for the power, dengan power itulah kita nak berikan keadilan kepada rakyat. Jadi mungkin berlaku juga sedikit pertembungan kat mana boleh liberalnya PAS ni. PAS ini penyokong-penyokong dia. PAS ini parti miskin, parti orang miskin. Yang mendukung kami ialah orang miskin di kampung, nelayan-nelayan. Dapat 10 ekor, 5 ekor bagi kat PAS, 5 ekor makan. Getah dapat 2 keping, sekeping bagi kat PAS, sekeping jual untuk beli nasi. Jadi kita dalam PAS ini berlaku golongan hardcore yang memang golongan tua yang dalam daripada zaman susah. Mereka korbankan segala-galanya untuk PAS, kerana mereka menganggap PAS ini seolah-olah satu akidah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala suruh berjuang, tegakkan keadaan Allah. Jadi inilah dah jadi suatu perjuangan dalam daging mereka. Jadi setakat mana PAS ni boleh liberal? Setakat mana PAS ni boleh berubah? Contohlah saya boleh sebut bagaimana kita nak buat konsert pertama di Kelantan. Konsert Mawi. Mawi je, bukan bawa Siti Nurhaliza. Bawa Mawi. Bagaimana berlaku pertembungan? Berlaku pertembungan dalam pimpinan PAS. Dan kita pemuda, pernah sekali kita buat konsert itu di markas Taman Melewa. Markas yang orang buat tempat tarbiyah, kita bawa itu buat konsert dengan gitar. Bayangkan bagaimana berlaku pertembungan. Tapi nak sebut bahawa memang dalam PAS ini sentiasa ada yang nak bawa, tetapi dengan cara yang sangat berhati-hati. Kita ada golongan hardcore yang memang hidup mereka bersama dengan PAS, yang tadi disebut golongan volunteer, sanggup panjat pokok, tak ada insurans, mati jatuh pun tak apa, kan, buat kerja tak payah bagi duit, bagi je bendera, besok siap, kan. Inilah mana golongan-golongan kerja, golongan amilin hardcore ni pun kita kena jaga. Dan matlamat untuk membina sebuah negara itu, sebab itulah PAS dengan jelas bahawa kita tak boleh memerintah sendiri. Ini real politik mission. PAS tak boleh memerintah sendiri. PAS perlukan kepada ally yang bersama dengan matlamat PAS. Matlamat PAS ialah nak buang segala bentuk kezaliman, corruption yang tidak bagus ni kita nak buat. Dan siapa yang boleh bersama? Sekarang PKR dengan DAP boleh bersama. Atas matlamat yang bersama ni kita bersama. Matlamat yang tak bersama tu kita bincang kemudian. Itu benda kecil, kita boleh bincang kemudian. Matlamat yang boleh bersama, kita bersama. Jadi PAS memang kita, keahlian kita buka. Sekarang PAS keahlian sudah 1 juta lebih. 1 juta lebih keahlian PAS seluruh Malaysia. Tetapi keahlian ini untuk menjadi pimpinan pun dipilih secara syura, dipilih secara mesyuarat agung, demokrasi. Peringkat cawangan pilih melalui demokrasi, kawasan pilih demokrasi, state dan juga pusat pilih secara demokrasi. Jadi sebenarnya PAS ini, kalau orang takut PAS ini besok tidak demokratik, tapi dalam PAS ni sebenarnya satu sebuah parti demokratik. Pemilihan kepimpinan juga adalah demokratik. Ada disebut dalam ni syura yang dilantik, maknanya siapa yang akan menjadi majlis syura. Majlis syura ini dilantik daripada pakar-pakar dalam bidang, pakar dalam bidang agama, dan mereka hanya tentukan dasar. Strategi mereka tak bincang. Strategi akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pusat, akan dilaksanakan. Benda-benda yang melibatkan dasar. Contohnya lah, nak bekerjasama dengan DAP. Nak kerjasama dengan DAP, majlis syura akan tentukan
syar'i tak syar'i, boleh ke tak boleh dari segi hukum. Kalau dari segi hukumnya boleh, kemudian akan dibawa pula ke jawatan kuasa PAS pusat. Dari segi real politiknya, bagus tak bagus kerjasama dengan DAP. Contohnya lah kan, mesti dapat green light daripada Majlis Syura, strategi akan dibincang oleh dengan kuasa PAS pusat. Jadi betul lah, kalau saya tengok dalam banyak blog-blog yang blog-blog berita-berita Free Malaysia Today, Malaysia Kini, banyak pun tampak bila melibatkan especially moral policy lah. Adakah PAS ini yang terlihat benda kecil? Kalau PAS hanya terlihat benda kecil, baik PAS tak payah buat pun, baik PAS tak payah masuk parti politik, kan? Baik PAS tak payah masuk parti politik. Tapi kerana PAS melihat benda besar, tetapi benda yang kecil pun tak boleh ditinggalkan. Mungkinlah tadi orang tengok kalau PAS ni hanya cakap nak jaga bahagian konsert je ke, nak jaga bahagian benda kecil-kecil remeh-temeh, kan? Sebab tu sekarang ni dalam PAS kita sudah ada satu unit yang sedang merangka polisi-polisi negara. Contohnya besok bila kita merentah, apa dasar polisi sukan kita? Gym Rama macam mana? Renang macam mana? Yang pakai bikini tu, kan? Macam mana? Lepas tu yang pergi bagi hadiah lah tu Goni Aziz. Macam mana nak buat? Contohnya kan, kita dah pergi sampai tahap tu. Maknanya kita dah bersedia untuk menggantikan kerajaan yang ada dengan polisi-polisi baru. Polisi sukan macam mana, polisi seni macam mana, polisi penyanyi macam mana, kan? Jadi mungkin itu tidak dilihat di luar PAS bercakap dalam isu-isu ni. Tapi yang orang banyak tengok PAS bantah konsert. Sebab itu saja dia highlight di media, kan? Bila kita bincang, bila kita bentang bajet alternatif, bukan bajet Pakatan Rakyat, bajet PAS. PAS ni bentangkan satu bajet sebelum bajet dibentangkan. Tapi orang tak tahu sebab tak dapat coverage media. Kalau kita tak serius nak merintah, takkan kita bentang satu bajet untuk negara, nak memerintah negara, kan? Bajet-bajet ni kita dah bentangkan. Jadi pada contohnya dasar-dasar negara kebajikan, kita lancarkan kerajaan PAS ni ke arah negara berkebajikan. Apa negara berkebajikan? Kita akan bentangkan pada minggu depan. Wadi Saluddin akan bentangkan dokumen negara berkebajikan in details. Apa itu dasar-dasar dokumen negara berkebajikan? Jadi saya rasa saya sangat concern pandangan sahabat-sahabat tadi. Saya terima memang perlu berubah. Whatever pun kita perlu berubah, kan? Apa yang berubah, keadaan itu akan menentukan perubahan. Strategi boleh berubah mengikut masa. Prinsip memang tidak akan berubah. Prinsip nak bawa Islam itu sampai bila-bila tak akan berubah. Cuma strategi akan berubah mengikut keadaan. Jadi pandangan tadi saya sangat terima. Yang melihat PAS ni hanya concern benda kecil, kan? Yalah, ini kita katakan persepsi orang, image orang. Dan sebab sebagai satu parti politik yang nak membawa agenda nasional, persepsi ni yang harus diuruskan. Dan mungkin banyak juga benda-benda yang besar dan itu tersebut tapi tidak mendapat ikutan.